Suspek tidak mempunyai rekod rawatan mental atau kesalahan lampau. Sebelum ini bekerja sebagai pemandu lori di Klang, pulang ke Kuantan sekitar sebulan lalu dan mula bekerja sebagai pengawal keselamatan seawal bulan ini. Beliau disyaki mengalami tekanan mental dan emosi berikutan perubahan tingkah laku selepas berpindah ke Pahang. Hasil bedah siasat. Suspek dan isterinya dijalankan bedah siasat pada hari kejadian, manakala ibu dan dua anaknya pada Rabu. Nur Sumayyah Humairah, tikaman di dada, belakang telinga dan leher. Nur Safiyah Humairah, tikaman di dagu dan belakang telinga. Tuan Kamaria Tuan Putih, tikaman pada tangan kiri serta kelaran di pergelangan tangan dan telinga. Nurul Ashikin Kamaruzaman, tikaman di kedua tangan serta kelaran di leher. Daripada hayatan. Suspek, Ini sebab kami yakin bahawa dengan polis akidah merampas pisau tersebut di bawah badan suspek dan sampel darah dari pelbagai lokasi di rumah. Kita atas jalan yang benar. Yang lain itu termasuk Salafi Wahabiyah adalah bercanggah dengan Asy'ariyah Maturidiyah dan bercanggah dengan Sifat 20. Ini mesti dipahami oleh orang Kelantan. Pimpinan kau, rakyat biasa kau, siapa dia kau? Yang awak tak faham. Kami sedang merhati semua gerak mereka, semua kuliah mereka dan semua kenyataan mereka.